Okay guys, hari ni aku nak review helmet Power Rangers keluaran Hasbro. Khusus untuk Red Rangers, Ranger ketua, ikon utama Power Rangers. First impression bila tengok helmet ni, terus nampak aura Red Rangers tu sendiri. Warna merah dia solid, tak nampak pudar, dan kemasan dia memang kemas. Garisan pada helmet nampak tajam dan detail. Memang ikut versi Red Rangers yang kita kenal sejak dulu. Bila pegang helmet ni rasa kukuh dan seimbang. Berat dia gam-gam, tak terlalu ringan dan tak terlalu berat. Bila pakai dekat kepala, dia rasa kemas dan bagi feel macam betul-betul jadi Red Ranger. Bahagian dalam helmet ni selesa untuk kepala orang dewasa. Untuk rakam video, untuk buat konten atau photoshoot lama sikit pun masih okey. Dari segi pengudaraan, dia sederhana. Cukup untuk cosplay dan content creation. Dari segi kegunaan helmet Red Ranger ini memang sesuai untuk kolektor, cosplayer atau sesiapa yang minat Red Ranger sebagai simbol kepimpinan dan keberanian. Letak atas rak pun terus jadi center of attention. Helmet ini adalah helmet koleksi, bukan helmet keselamatan. Jadi jangan guna untuk tengah motor atau aktiviti lasak. Untuk orang yang kepala besar mungkin rasa ketat sedikit, tapi overall masih selesa. Dari segi harga pula, aku rasa helmet Red Ranger Hasbro ni memang berbaloi dengan kualiti dan nostalgia yang dia bagi. Ini bukan sekadar helmet, tapi simbol hero zaman kecil kita dahulu. Kesimpulan dia, helmet Red Ranger keluaran Hasbro ni memang recommended, especially untuk fan Red Ranger dan Power Rangers. Kalau korang nak rasa buat jadi ketua Power Rangers, helmet ni memang wajib ada dalam koleksi. Helmet ni dibagi sekali dengan stand. Kalau korang beli, korang dapat terus stand, terus letak dalam almari. Wow, mantap. Kepala dalam dia boleh adjust. Untuk korang yang kepala kecil, boleh gunakan adjust tu. Kalau yang untuk orang yang kepala besar, korang boleh buka dan terus pakai. Okey, jom kita try pakai. Untuk kepala korang yang besar, kita boleh buka benda ni dan boleh terus masuk. Okay. Ruang dia terasa lebih luas setelah ini dibuka. Ok, inilah keadaan helmet ni setelah dipakai. Sangat selesa dan pandangan yang sangat luas. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, follow dan share. Komen sikit Red Ranger versi mana yang kegemaran korang. Kita jumpa lagi. Power up!